So agensi lain tu nanti kita kupas. Okay. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 23 April 2026, kita bersama dengan beberapa tetamu undangan. Yang pertama penceramah undangan kita lah kan. Penceramah undangan kita, panel yang pertama iaitu Puan Syahira binti Sarwan. Puan Syahira, apa khabar Puan Syahira? Khabar baik Cik Taufik, Alhamdulillah. Ni bukan kali pertama kan datang ke Jakis kan? Betul. Okey ke tu? Okey. Ni first time lah selalunya kita beri ceramah secara konvensional lah. Konvensional lah. Dia macam Islamik dengan konvensional gitu. Konvensional lah. So sekarang ini adalah satu perkara yang barulah untuk kita dan baguslah dari peringkat Jakis untuk jemput kita lah. Alhamdulillah. Secara atas talian. Terima kasih Puan sudi untuk menerima undangan kami, termasuk bos Puan lah kan. Ya, betul. Kita juga bersama dengan rakan kita daripada Jakis jugalah, bahagian khidmat pengurusan, bos perolehan kita, EO. Apa khabar EO? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey ke tu? Okey. Tadi macam anxiety tadi. Di EO, bila EO anxiety ni, saya pun anxiety tau. So jangan anxiety sangat lah. Bukan jarang-jarang nampak, hari-hari nampak kan. Jumaat pun selalu masuk kan. Kali ketiga ni. Kali ketiga. Okey, nanti kita selalu masuk. Boleh. Baik, alright. So hari ni kita akan mengupas satu topik berkenaan dengan perolehan. Perolehan memang kalau ikutkan tuan-tuan puan-puan kan, setiap tahun kita buat latihan. Memang setiap tahun. Saya ingat saya daripada 2017 saya duduk dekat bahagian latihan ni sampailah sekarang. Setiap tahun akan ada satu permohonan ataupun perancangan berkenaan dengan latihan perolehan itulah. Yang tu adalah objektifnya kan. Sebab mungkin ada pertukaran pegawai yang dilantik jadi ahli jawatan kuasa penilaian ke, pembuka ke, penilaian tu teknikal ataupun kewangan dan sebagainya lah kat situ kan. So mungkin di situ, dan pada masa sama kita cuba nak optimumkan kompetensi pegawai tersebut supaya tak buat kesilapan apa dan sebagainya. Tapi sebelum itu maafkan saya sebab program kita ini melibatkan warga jabatan, khususnya peserta-peserta yang memang dah diundang secara khusus. Terima kasih Puan Linda, Puan Arma. Okey. Dia ni belakang tabir. Ya. Belakang tabir. Tadi saya mana tadi? Sebelum kita bersembang dengan lebih lanjut kan, saya nak maklumkanlah memang khusus kepada peserta yang diundang ataupun yang telah disenarai pendek dalam kalangan ahli jawatan kuasa penilai. Penilai tu teknikal ke, kewangan ke, kemudian pembuka sebuah harga, maksudnya yang itulah tu yang utama. Dan yang kedua urustia lah kan, urustia rakan-rakan EO di bawah sana. Okay, so jangan kata kami saja yang dalam kalangan ahli ni yang kena tahu, urustia mesti lagi kena tahu kan. Mesti lagi kena tahu. Okay, alright, so intro Puan Syahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Nama saya Nur Syahira binti Sarwan. Selalu orang panggil Syira sahaja. Sekarang ini, tahun ini telah berkhidmat selama 4 tahun lah di Perbendaraan Negeri Selangor, bermula tahun 2022. So tempat posting saya yang pertama adalah di bahagian pengurusan sumber manusia lah, tahun 2017. Tahun 2017 jugalah tahun pertama masuk ke dalam government service. 2019. Okay. Terus duduk dekat perbendaraan. BPSM dahulu. Tahun 2022 baru perbendaraan. So sebenarnya saya baru 4 tahun lah. Tak adalah lama sangat. Tak. Saya tak berapa lama, tetapi kerja-kerja harian tu yang membuatkan saya belajar dengan cepat lah. Sebab kita salah satu fungsi bahagian perolehan ini kami menguruskan di bahagian operasi adalah menguruskan permohonan jabatan di seluruh Selangor. Apa-apa yang melibatkan permohonan kepada kelulusan pegawai kewangan negeri. Okay, so salah satu fungsi kami juga adalah urustia lembaga perolehan lah. Urustia lembaga perolehan. So yang minggu ni saya agak busy lah. Hari semalam, hari ni Isnin. So dia macam back to back lah. Sebab kami akan semak dokumen, kita akan tengok jabatan ikut tata cara. So di situlah. So nak cakap jika ada pegawai-pegawai baru, pertukaran pegawai, memang kita memang tak tahu. Maksudnya tak tahu kita mungkin bila kita tak buat perolehan tu, jangan cakap kita tak boleh nak belajar lah. Sebenarnya boleh belajar. So basically dia ikut peraturan lah. Baik. Baik, itu saja. Daripada 2017 sampai sekarang ni lebih kurang dah lebih 10 tahun kot. Tahun depan 10 tahun.
Tahun depan 10 tahun? 2027. Oh, 2027. Ni masuk tahun ke-10 lah. Tahun nak melangkah tahun ke-10 Ya, lah. betul. Okey. Maknanya kata banyak pengalaman tu kan. Banyak pengalaman Puan Syira ni. Okey. Kita korek jugalah. Apa dia? Pengalaman perolehan ni pun banyak juga ni saya rasa. Seperti betul. kita panggil dia. Betul. Tapi kalau kita buat secara fizikal ni 2 hari tu kan, saya tak pasti Puan Syira boleh commit ke tidak kan. Sebab kalau tadi Puan Syira sebut tu macam-macam dia kena buat tu kan. Tapi Alhamdulillah boleh menerima undangan kami, berkongsi ilmu dan juga pengalaman kan. Okay, alright. So EO Ya, saya tuan. kenakan dia sikit kan. Sebab ini kita buat recording tau. Mungkin ada rakan-rakan daripada agensi lain. Siapa pula itu kan. Macam pernah nampak je bukan kerja kat pejabat tanah. Contoh. Kenakan dia sikit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fadlullah bin Muhammad Ghazali. Saya untuk perolehan ni saya kira ketua lah untuk urusan perolehan. Di BKP untuk keseluruhan lokasi semualah di Jabatan Kehakiman Syariah. So dalam tahun ni untuk Sembuaga kita lebih kurang dalam 20 dekat dengan 25 lah. 20 dah di setakat bulan April ni. Bulan April ni setakat ni dalam saya rasa dalam 48 dalam 12 Sembuaga yang kita dah jalankan. So akan datang ada lagi lah yang Sembuaga yang kita akan jalankan lagi. Dan buat masa ni masih berjalan ikut pada jadual yang kita ikut pada perancangan perolehan yang kita dah ikutkan. Baik. Okay. Alright. Baik, terima kasih. Alright, so kita dah buat banyak kali program latihan kan. Ada tak perkara baru yang mungkin kami perlu tahu dalam perkeliling terbaru ke, arahan perbendaharaan terkini ke dan sebagainya. So untuk tahun 2026 ni Perbendaharaan Negeri Selangor sendiri ada keluarkan satu perkeliling yang terbaru lah untuk perunding. Di mana untuk perunding. Ya, perunding ni adalah perunding kajian perunding projek fizikal dan projek kajian dan juga adalah juruukur lah. Perunding ni kita sebut konsultan Ya, konsultan tetapi dia lebih kepada contoh macam JKR, GPS, Jabatan-Jabatan Teknikal dia ada lantik perunding untuk projek-projek lah. Projek masjid, projek perpustakaan contohnya. Dan yang paling ketara dekat kita lah mungkin di peringkat JAKES nak buat satu kajian. So kita perlu rujuk perkeliling tersebut lah. Kaedah lantikan perunding tersebut berserta dengan had-had nilai. Okay. So perkeliling ini kita batalkanlah perkeliling yang terdahulu bilangan 2 tahun 2020. Yang sebelum ni dibatalkan. Ya, betul. Kita update ikut peraturan MOF yang semasa yang berkuat kuasa. Okey. Kalau kita dekat JAKES memang kita ada pakai perunding juga ke? Konsultan masa ni saya tak ada. Tapi mungkin nanti dalam akan datang tak tahulah. Contoh masuk mungkin saya tak faham kan. Saya ni bukan baru nak belajar. Kalau macam saya duduk kat PWN tu mungkin saya kena belajar detail lah kan. Okey, maksud perunding tu contoh macam projek apa, kerja-kerja bagaimana. So basically kalau kita administratif tu dia ada salah faham lah di mana kita panggil konsultan untuk latihan. Konsultan untuk latihan tu dia tak samalah dengan lantikan perunding. Walaupun termnya kita panggil sebagai konsultan, tetapi untuk perkhidmatan konsultan latihan tu kita panggil khidmat tenaga lah, which is kita akan guna perkeliling 2. So nilai-nilai perolehannya seperti biasalah, lantik untuk pembelian terus di bawah RM50,000, lebih RM50,000 sehingga RM500,000 kita akan lantik menggunakan kaedah sebuah harga. Lebih RM500,000 kita akan lantik secara tender terbuka. So berbanding untuk perkeliling perunding yang kita keluarkan baru bermula Januari tu, dia lebih kepada perunding fizikal, perunding bukan fizikal, di mana macam biasalah kalau kerja di bahagian teknikal lah yang selalunya perunding PBT, pihak berkuasa tempatan, JKR, JPS kan. Okay, so kalau yang nilainya kecil-kecil selalunya kita akan guna adalah juruukur lah, juruukur tanah. Itu yang selalunya. So kalau macam kes di dalam JAKES untuk disesuaikan perolehan tu adalah bila mungkin Peguam Syari'i nak buat satu kajian, contoh apa-apalah yang berkaitan dengan kes-kes dekat Selangor kan. Kadang-kadang dengar kan kes cerai tertinggi di Selangor contoh. So kita nak buat kajian, kita nak collaborate dengan UiTM contoh yang paling dekat dengan kita UiTM. So kita akan guna perkeliling tersebut.
Maksudnya melantik UiTM tu sebagai ya, betul, konsultan kepada kita perunding. Sebab dia ada kajian. Kalau macam contoh kan, kalau macam contoh apa nama kalau government biasanya dia ada grant tu kan. Itu sama jugalah, kita nak gunakan grant tu, kita nak kena lantik ke macam mana? Saya kalau grant ni saya nampak dia berbentuk peruntukan kan. Maksudnya grant untuk maksudnya kita bagi, tapi dia masih tertakluk kepada dia ikut. Kalau ada peruntukan secara penyaluran duit secara direct grant, basically dia tidak tertakluk. Maksudnya kita salurkan duit saja. Tapi bila kita nak lantik dia secara untuk konsultan kajian kita nak buat, kita masih kena lantik dia sebagai tata cara perolehan biasa. Baik. Okey. Alright, Tapi boleh. rasanya sebelum kita masuk lebih lagi dalam, saya rasa mungkin Puan Syirah boleh bagi idea pada semua yang dalam talian jugalah. Apa itu perolehan sebenarnya dan berapa cabang-cabang perolehan itu sendiri supaya masing-masing faham. Sebab yang menonton kita ni bukan setakat ada jawatan kuasa, orang yang terlibat dengan perolehan secara terus kan. Mungkin ada dalam kalangan yang tengah BDR kan, sambil apa nama BDR tu dia dengar sekali apa dan sebagainya. Layman. Okay. So sebenarnya ini untuk orang-orang yang mungkin barulah dalam peringkat perolehan tersebut. Tetapi kalau ikut ke arah pembedaraan tu memang wajibkan kita perlu tahu tata cara kewangan lah. Kadang-kadang perolehan ni memang bila dia berbentuk peraturan yang perlu kita ikut, selalunya orang tak sukalah. Tetapi orang jaga perolehan dia perlu study lebih. Ya, betul. Kadang-kadang ada orang cakap dengan saya, peraturan tu untuk dilanggar kan. Kadang-kadang dia buat jokes lah kan. Betul, EO dah giling kan. Selalunya ialah kita macam pengawas lah juga. So kita kena pastikan. Sebab apa? Bila kita tak laksanakan dia ikut peraturan, dia akan menyebabkan boleh dikenakan tindakan secharge lah. Kalau cuai, pegawai itu cuai, tak tahu kaedah perolehan yang perlu dilaksanakan dengan betul, so dia boleh dikenakan ialah tindakan tata tertib ataupun kena bayar pakai duit sendiri. Secharge lah kan. Statistik tu ada banyak kan. Ada banyak. So boleh jadi secharge, boleh jadi whatever lah sampai satu tahap lapor polis ke apa sebagainya. Kan tindakan tata tertib kan boleh akan efek kenaikan pangkat. Betul. Mungkin boleh jadi yang baju oren juga. Baju betul. Itu mungkin jugalah minta kalau reman kan. Betul. Ya Allah, risau. Betul. Dia dilema orang yang menguruskan perolehan ni, dia risaulah baju oren datang. Bukan baju oren datang. Dibawa baju oren. Kita risau kita yang pakai baju oren. Betul. Tapi bukan baju Melayu je tapi betul. Bukan baju t-shirt je kan. Betul, ada tulisan dekat sini kan. Betul. So berbalik kepada soalan tadi, kaedah pelaksanaan perolehan ni untuk PK2 kita ada basically perolehan ni terbahagi kepada 3 lah: bekalan, perkhidmatan dan kerja. So untuk kerja tu sendiri ialah pembangunan, buat bangunan, buat lapangan, dan kita berbentuk, kita tahulah kerja. Bekalan dan perkhidmatan, bekalan paling asas dekat office adalah biasa-biasa sewaan mesin fotostat kan. Maksudnya beli alat tulis. Itu bawah kategori bekalan. Bekalan adalah beli dan dia supply lah. Kalau macam dulu mungkin kita beli mesin fotostat, so kita guna. Tapi sekarang kebanyakan jaranglah dah jumpa kita berbentuk sewaan. So basically dia perkhidmatan lah. Bekalan, perkhidmatan dan juga kerja kan. Kerja, betul. Betul, yang tu perkhidmatan. Kalau sewaan tu perkhidmatan. Selalu isu bila orang yang pegawai yang menguruskan perolehan dia tak dapat tahu definition sebenar, selalunya terjadi kekeliruan di antara kerja dan perkhidmatan. Contoh paling asas yang kita pernah dengar adalah kita tak tahu kerja potong rumput tu perkhidmatan ke kerja. Tapi tajuknya adalah kerja. Yang tu apa? Yang tu apa soalan? Kalau potong rumput landscape ni. Kita masuk dalam pembersihan jugalah. Perkhidmatan pembersihan kita. Sebab memang ada orang call lah tanya untuk tahu je, puan kerja potong rumput tu apa? Tu kerja ke perkhidmatan? Dia hanya call saya untuk tahu. Saya kata tu perkhidmatan. Okey, dah. Dia terus. Semua kadang-kadang kita ada confuse. Kalau macam contoh tadi EO kan, soalan tu EO kan. Kalau macam contoh, benda tu termasuk dalam satu package kerja, perkhidmatan dan sebagainya. Itu pun kita nak tentukan juga tu kan, sama ada itu adalah kerja atau perkhidmatan. Contoh macam kita ada pembersihan kan, kita pembersihan. Itu sebenarnya apa EO? Yang tu selalunya kalau ikutkan yang kita selalu buat adalah perkhidmatan. Tapi bila perkhidmatan tu melibatkan contoh potong rumput, dia memang macam puan cakap lah, memang potong rumput tu memang perkhidmatan. So memang tak nak kita kena tahulah
mana dia punya keperluan untuk penggunaan term tu. So kat situ yang kita tahu perolehan tu yang mengikut mana dia punya perolehan tu. Tata cara dia. Cuba tanya saya, kalau latihan tu kan, Sila kalau latihan tu sebenarnya bekalan perkhidmatan ke kerja? Dia tak nak tanya, saya jawab. Tak apa. Kalau macam contoh latihan kan, latihan saya lantik konsultan, itu di bawah, kalau di bawah kan perolehan kami cuma hantar PPK je kan, dekat bawah tu nanti dia nak klasifikasikan tu di bawah apa AO? Selalunya kalau macam konsultan tu kan latihan memang perkhidmatan. So kita kalau tengok pada benda tu perkhidmatan, memang kita terus syorkan lah untuk laksanakan. Tapi yang penting yang ikut kepada syarat-syarat atau dia punya untuk pengeluaran LO tu lah, kena selaras lah, dipenuhi lah kan, dipenuhi. Memang dah ada kan spesifik kriteria apa dan sebagainya. Tu Puan Syida dah bagi kita maklumat lah. Perkhidmatan ikhtisas dia dah bagi coding dah untuk peruntukan dalam aspek betul. Kecuali kalau Cik Taufik nak buat satu kajian lah yang boleh membantu untuk melaksanakan latihan kepada maksudnya staff-staff JAKIS lah. Contoh macam saya buat kajian TNA gitu, training analysis, tapi saya nanti konsultan tersebut. Ya, betul. So yang tu bila kajian dia ada metodologi, dia ada outcome. Basically dia akan ada outcome lah, macam kita buat thesis kat uni dulu. Tapi kan kita ada tapi dia pendek tak lama kan. Itu pun betul. Boleh juga. Perkhidmatan juga. Perkhidmatan tapi dia perkhidmatan perunding lah kalau untuk kajian. Dia tak rujuk kepada PK2 tapi kita akan rujuk kepada PK3. Minta maaf Puan, nak tanya berkenaan dengan macam tadi Puan kata perunding tu kan. Mungkin macam orang biasa yang mungkin orang dah tahu biasa perolehan ni, mungkin dia faham lah. Cuma macam orang biasa, bila dia dengar UiTM tu ibarat macam government. So bila dia government tu government, dia perlu macam lantikan dia macam mana? Lantikan dia macam mana? Cik nak cakap sama ada dia G2G. Okay. So betul, tapi setakat ni yang kami tengok di negeri lah, contohnya macam UPenn lah. UPenn selalu akan buat kajian. Baru-baru ni yang lantikan kepada RSTU, Reformasi Tadbir Urus Negeri Selangor kan, RSTU. So dilantik UiTM sebagai konsultan lah. So bila lantik secara konsultan tu, selalunya universiti ni dia ada syarikat-syarikat dia. So kita akan lantik dia secara kaedah perolehan kerajaan, sebab maybe yang saya faham pembayarannya lebih mudah kepada syarikat berbanding bila kita masukkan duit kepada maksudnya penyaluran pembayaran tu kepada universiti. Institusi tu sendiri. So dalam tu pun banyak tata cara dia juga kan. UPM pun ada dia punya company sendirilah, anak-anak syarikat. So selalunya kita akan deal dengan anak-anak syarikat di bawah institusi tersebut. Sebab cara pembayaran itu lebih mudah. Ya, betul. Baik. Ataupun salah satu contoh yang saya boleh bagi antara G2G ni adalah perkhidmatan rela lah. Contoh kalau mahkamah daerah nak lantik rela. Okay, rela tu dia kan bawah kementerian. So dia G2G. So apa yang kita jawab, kita bayar dia secara direct, tetapi kita perlu adakan satu kontrak lah untuk memastikan, sebab kita perlu ada jadual-jadual pengawal keselamatan. Kita tak buka tender, tetapi kita boleh lantik secara terus. Baik. Maksudnya sebab G2G tu kita boleh terus. Ya, betul. Baik, ni soalan daripada teknologis Arif kita. Teknologi Arif, kalau potong pokok besar kerja-kerja atau perkhidmatan? Soalan. Kalau nampak ni dia macam dia potong pokok besar-besar tu, maksudnya kita nak buat satu kontrak, adakah dia potong tu dia bersifat penyelenggaraan ataupun dia kecemasan? Okey. Sebab kita nampak kalau ni kita nampak dia macam perkhidmatan ni. Macam perkhidmatan. Jujur contoh mungkin ada dekat certain lokasi ni kan. Tapi dia guna jentera ke? Kalau guna jentera mungkin dia akan jadi kerja lah. Jentera tu maksud jentera besar. Kalau macam setakat pakai chainsaw. Ya tu Cik Arif kata. Guna jentera, dia akan pergi kepada kerjalah, sebab kita akan minta CIDB dia. Sebab kita pernah dapat soalan dia ni. Okey, kalau ada perkataan penyelenggaraan, dia lebih kepada perkhidmatan. So bila perkhidmatan, kita akan semak dokumen MOF. Instead of kalau kerja, kita akan semak dokumen CIDB. Tapi kalau macam contoh nilai dia tak lebih daripada 50. Dia guna macam biasalah. Kerja lantikan terus atau pembelian terus. Sebab ada kes
saya dapat soalan lah daripada jabatan. Contoh kerja penyelenggaraan, tapi dia korek longkang. Yang besar kan guna jentera. Kalau kita pergi kampung kan, kadang-kadang tengok parit tu dah kena korek. So kita akan ambil dia kerja lah. Kerja penyelenggaraan. Itu harap tu membantulah. So boleh dapat kot kan yang itu sebab yang tu itu simple je kot kan. Simple je kot kadang-kadang, tapi mengelirukan kadang-kadang. Ya, sebenarnya banyak terma yang mengelirukan. Baik sebab nak klasifikasikan tu kadang tersilap tu yang hari-hari call pensyirah tu kan. Macam mana gini jam juga kan kadang kan. Tapi itulah cabaran di apa nama peringkat pensyirah kan. Begitu juga dengan cabaran di sini. Okey. So kita dah agak deep juga sebenarnya kan. Kita di negeri. Kita di negeri dan di peringkat federal tu ada MOF menjadi pembuat dasar utama kan. Yang kadang-kadang diedarkan kepada negeri. Negeri tu sebenarnya dia akan terima bulat-bulat ke, dia akan kaji dulu ke bagaimana sebenarnya. So nak kata kalau macam di peringkat federal, bila MOF dah keluarkan satu dasar baru, peraturan baru ke apa dan sebagainya, nak agensi di bawah persekutuan dia akan terus terima lah kan. Tapi kalau macam di peringkat negeri, tu bagaimana Puan? Okey, kalau selalunya perkeliling-perkeliling baru atau surat-surat edaran daripada MOF tersebut, kita akan tengok dahululah kesesuaiannya di peringkat negeri. Sebab untuk makluman, kadang-kadang perolehan di peringkat, maksudnya perolehan di peringkat federal tu, persekutuan tu nilainya besar lah, terlalu besar lah untuk negeri. So kadang-kadang contoh macam perkhidmatan perunding. So mungkin di dalam perkeliling sedia ada had-had nilai lantikan tu julatnya agak besar. So kita revise balik. Contoh macam ada lantikan terus hingga 200,000. Kenapa kita tak buat? Sebab di negeri 200,000 tu banyak. Mungkin di federal probability untuk kes tu kecil. Lantikan terus tu di negeri tu kalau 200 tu semua macam pejabat daerah sehingga lantikan terus hingga 200,000 tu memang banyak. Setiap bulan tak ada sebuah harga pun. Kita risau tak? Concern kita adalah kawalan lah. Kawalan perolehan tersebut. Sebab apa-apa yang kita advise kepada jabatan, dia perlu mematuhi prinsip asas perolehan tersebut lah. Bila nilainya kecil, mungkin contoh macam biasa bekalan perkhidmatan 50,000 boleh kawalan pegawai pengawal. Maksudnya ketua jabatan dekat sini kan. So lebih sebuah harga dia lebih terbuka sedikit. Sebab yang nak masuk tu ramai lah. Like tender lagi besar, lagi banyak. Okay, so dia lebih kepada prinsip perolehan tu sendirilah. Bila kita buka secara open, ramai orang boleh masuk, ramai pembida yang boleh tawarkan harga yang pelbagai di mana dia akan mendapat value for money lah kepada kerajaan negeri. So kerajaan negeri boleh tengoklah, kerajaan tu boleh tengoklah tawaran-tawaran yang mana lebih sesuai. Dalam masa sama kita mengamalkan prinsip adil dan saksama lah. Cuba kalau kita lantik dia secara pembelian terus, kita ada tendensi, kita kan manusia, kita ada tendensi untuk bias kan. So kita akan kadang-kadang ada termnya adalah menumpukan satu syarikat lah kepada satu perolehan tu, which is kita dah tak selari dengan prinsip adil dan saksama lah. Sebab perolehan kerajaan ni dia adalah satu ekosistem kan. Bila kita buka perolehan, kita akan lantik syarikat tu akan gajikan pekerja. So dia berbentuk sistem secara ekonomi. Macam tu. Kalau dah fokus pada satu company je, baik buat company tu company yang paling besar sekali, semua kerja kat situ kan. Tapi dia ada isu lain juga, isu integrity juga kat situ kan. Kalau kita asyik favor dekat satu company je, trigger something lah kat situ kan. Okay, alright. So mak nak kata kat situ juga, di antara perolehan di peringkat persekutuan dan juga negeri ni tak adalah banyak beza sangat. Bezanya mungkin dari segi amount ke apa dan sebagainya. Kat peringkat negeri mungkin ada sedikit apa nama dia, nak kata olahan sikit ke apa dan sebagainya sebelum menerima. Gitulah kot dia sama dia basically sama je. Macam kat office, macam biasalah perolehan-perolehan kita biasa, kawalan keselamatan, pembersihan, mesin fotostat, mesin penyalin, alat tulis, kerja-kerja semua biasa, pembangunan kan. Cuma kadang-kadang bila saya di perolehan, saya baru perasan lah, saya rasa variety dalam perolehan ni, contohnya macam pertanian, veterina, bagi saya interesting lah perolehan dia. Nak try. Dia macam saya pun tak pernah, tapi dalam masa sama kita belajar. Mungkin tuan-puan berada dalam kita panggil administratif lah. Bila di bahagian teknikal, dia adalah
perkara-perkara yang bagi saya adalah okey, ini adalah perolehan yang berbeza daripada kadang-kadang kan pembenihan yang kita pun tak pernah nampak. Term pun kita pun waktu tu baru kita fikir ni kerja ke perkhidmatan ke apa gitu kan. Penyediaan. Saya nak share satu kes di mana contoh macam veterina. So masa tu kita dapat perolehan untuk lantikan terus lah, rundingan terus untuk lantik buat maksudnya perkhidmatan haiwan-haiwan kes. Saya tak faham definisi ni. Apa benda perolehan ni? Saya pun macam perolehan apa? So saya terpaksa call veterina, cakap dengan Dr. Veritina. Saya sebenarnya tak faham. Sebenarnya macam mana perolehan ni? So basically sebenarnya ada kes-kes haiwan yang telah di abuse apa cik? Dera. Ya, okey, haiwan-haiwan didera. Okey. Yang ini pun saya rasa interesting. Saya tak pernah tahu. Okey, haiwan-haiwan didera ni dia akan masuk mahkamah kan. Orang yang melakukan, kadang-kadang kita tengok ada orang bunuh kucing lah, bakar lah kan. So macam kadang-kadang ataupun anjing didera sebab kadang-kadang pemilik dera kan. So sebenarnya benda ni dibawa kepada kes-kes mahkamah juga untuk haiwan itu. Selalunya perolehan tu dibuat secara nak cepat dia pergi kepada klinik untuk sahkan apalah. Dia macam manusia lah, kecederaan dia. Dia ada medical check up dia apa sebagainya. Laporan nak keluar tu pun ada dia punya cost dia. Cuma dia nak buat perolehan tu di mana haiwan-haiwan tu diletakkan daripada hospital sebab hospital punya facility yang lebih. X-ray ada. Dekat klinik biasa mungkin tak ada. So saya macam macam tu. Saya pun itu adalah perkara barulah. Kadang-kadang kita mungkin kerja kita hanya dalam bidang kita tak sentuh. Bagi saya perolehan ni buat saya tahu lebih banyak lah. Itu salah satu benda yang dibenarkan jugalah kan. Ya, betul. Okey, alright. Tadi apa nama Puan Syirah ada sebut secara tidak langsung kan berkenaan dengan jenis-jenis perolehan. Ada perolehan terus, lantikan terus, sebut harga, tender. Selain daripada 3 benda tu kan, ada benda lain? Ada. Satu, tender prakelayakan. Itu kalau ada dua layer lah tender prakelayakan tu. Tender prakelayakan tu macam mana? Maksudnya kadang-kadang kita nak tapis dahulu. Okay. Kita nak tapis dahulu lah mengikut perolehan yang kita nak. Mungkin perolehan tu sangat kompleks lah. Tapi kita nak panggil orang yang maksudnya syarikat yang mungkin ada kod bidang yang mungkin rare ataupun sesuai. So kita panggil dulu, kita tapis. Selepas itu contoh yang masuk dalam 20, yang layak betul-betul berkelayakan adalah 10. So lepas itu baru kita akan buka tender kepada yang 10 tadi tu. Ya, yang itulah tender prakelayakan. Udah macam cut off dah bunyi dia. Tapi 2 kali masuk lembaga perolehan. Lembaga perolehan tu kena masuk 2 kali. Faham. Itu baru term dia kan. Baru peringkat awal dia tu. Bercakap pasal yang untuk lembaga perolehan. Apa yang membezakan lembaga perolehan di Selangor dan juga maksudnya adakah berbeza dengan federal atau di Selangor macam mana Puan? Saya rasa lembaga perolehan di federal tu mungkin dia by kementerian lah. Dia mungkin dia ada lebih banyak cabang dari sebab dia besar kan. Mungkin setiap kementerian tu ada lembaga perolehan. Betul. So di negeri Selangor ni ada satu sajalah. Yang paling tinggi pengerusinya memang di ultimate-nya untuk perolehan di negeri. Dia punya pengerusi adalah Dato' SS. Ahlinya adalah Pegawai Kewangan Negeri, pengarah JPS dan pengarah JKR. Pengarah JPS dan JKR. Ya, untuk ahli. So dia sama sajalah, cuma dia dah tak pergi tempat-tempat lain lah. So kalau macam ada pertikaian di jawatan kuasa sebuah harga kan kena angkat kepada lembaga perolehan. So dia satu saja. Okey. Boleh dapat boleh lah kan. EU takkan tak dapat kan. Lagi satu lagi satu. Kaedah perolehan yang lagi satu tu kaedah request for proposal lah. Yang ini pun kerap. Proposal tu macam mana tu? Request for proposal untuk tak pernah dengar ni tu. Tak pernah tu macam. Contoh macam Cik Taufik nak buat satu sistem yang kompleks. Tapi tak ada mungkin nak masuk AI. Mungkin masuk je dah keluarkan satu laporan contoh. Okay. Sangat kompleks dan kita tak ada kepakaran, kerajaan tak ada kepakaran pun nak buat. Cuma kita ada idea saja. Kita nak buat macam mana. So kita buat perolehan secara request for proposal. Kita minta proposal daripada syarikat, kita bagi macam satu summary lah ataupun kita bagi. So dia akan kemukakan cadangan. Sebenarnya kata cadangan yang dikemukakan tu sebenarnya berbayar lah. Sepatutnya kalau nak berminat tu kita akan bagilah.
Tak, maksud saya macam contoh request bayar. Yang saya faham bila dia sebut request for proposal ni kan. Request ni saya nak minta orang buat satu kertas kerja. Kertas kerja ke ataupun idea yang dia dah lebih cantik lah daripada idea raw yang kita bagi kan. Bila kita minta seseorang ni buat kerja, makna kata kerja yang dia buat ataupun proposal yang dia buat tu maksudnya kita kena bayar lah kat dia. Semua kena bayar. Bukan, maksudnya perkhidmatan tu dia akan buat contoh sistem yang paling kompleks. Ataupun kita nak bangunkan satu tanah. Kerajaan ada satu tanah, kita tak tahu nak buat apa. So kita minta developer lah, kita panggil. Developer, kita buka tender tersebut, kita minta cadangan-cadangan. Kita nak minta proposal daripada developer untuk propose kepada kerajaan cadangan bina tu, apa income yang boleh dapat daripada pembangunan tanah tu lah. Ya, betul. Sebab kita dah dapat satu proposal tu, makna kata baru kita buat baru kita akan buat satu tu. Ya, betul. Kita buka part yang lain untuk develop pula benda tu based on proposal. Ya, betul. Tapi yang tu maknanya syarikat yang kita pilih tu boleh direct satu company ke, atau maksudnya kita boleh kita buka tender lah. Dia sebenarnya bila nilai dia perolehan ini adalah perolehan lebih 500,000, which is selalunya perkhidmatan lah. Tapi kita nampak beberapa macam contoh LPHS, Jabatan PBT juga ada buat perolehan secara request for proposal ni untuk tanah, nak bina tanah. Sebab kita hanya ada cadangan, kita ada cadangan nak buat macam mana secara roughly, tetapi nanti pembida yang berminat dia akan masuk untuk kemukakan cadangan kepada kerajaan. Tapi kita tak nak buat kan kan. Itu kompleks lah, kompleks. Tunggu Tuan Taufik lah kalau boleh. Nak tunggu saya buat apa? Ini pun dah sabut Okay, alright. So kita back balik kepada perolehan tadi kan. Kita dah berjalan jauh kan. Kita cuba try light sikit balik, refresh. Dalam jawatan kuasa perolehan ni, yang saya duduk dalam jawatan kuasa tu adalah jawatan kuasa penilai ataupun pembuka. Dan pada masa yang sama juga ada jawatan kuasa pemutus. Nampak macam ada dua tahap, dua kategori. Ke ada tiga sebenarnya. Pembuka tu satu, penilai tu dua, yang pemutus tu tiga, ke macam mana? Ada satu. Ada satu jawatan kuasa spesifikasi. Tu sebelum lagi lah. Tu Cuba minta explain sebenarnya daripada awal tu lah, macam dia punya susur lah. So basically kalau kita nak buka sebuah harga dan tender tu untuk bekalan perkhidmatan lah, sebab kalau kita mula dengan jawatan kuasa spesifikasi lah. Jawatan kuasa spesifikasi ni dia perlu menjelaskan spek-spek perolehan tersebut dengan secara details, sebab dia akan bersekali dengan permakahan teknikal, permakahan kewangan. Dia kena buat semua. Dia kena buat kajian lah. So bila dia buat, sebab spesifikasi tu kita akan masuk dalam dokumen sebuah harga dan tender. So besar peranan jawatan kuasa spek ni. Tapi EO kata tadi apa tadi? Baru. Sebab yang ni baru? Sebenarnya baru. Jawatan kuasa spek ni sebenarnya kami baru wujudkan. Sebelum ni tak pernah wujud. Tak pernah wujud. Ini atas teguran juga daripada Puan Syirah lah. Dan tempoh hari untuk membuatkan EO terasa lega sikit, sebenarnya teguran ni dibuat kepada banyaklah jabatan. Lega sikit kan. Kes APPC 5 tahun berturut-turut. Takkan. So teguran ni kita bila kita datang naziran kan, macam jabatan macam tapi sebenarnya naziran kita ni adalah berbentuk dia bukan nak offend sesiapa lah. Dia berbentuk supaya kita di peringkat pembenaran kita tak naklah kita hanya berada di atas, tapi kita tak memantau, kita bantu. Dia bukan, bila kita buat teguran tu kita berharap jabatan akan buat kan perkataannya amalan. Perkataannya adalah amalan. Bila amalan yang dibiasakan. Biasa apa amalan tu? Amalan yang biasa. Amalan biasa. Betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Macam betul ke? Bukan. Salah tak tahu amalan tu. So bila kita ada pertukaran pegawai, biasanya dia agak sukar bila orang cakap tu amalan. Tetapi kalau ikutkan kita, budaya kita pun ada yang tak ikut Islam kan. Macam tu. Macam tu kita nak cakap. So kita turun ialah sebenarnya adalah proactively kita pergi turun dan bagi tahulah jawatan kuasa spesifikasi tu, bila kami turun kami perasan lah
dia tidak dilaksanakan melalui jawatankuasa. Maksudnya sebelum ini yang buat spesifikasi tu individu lah, bukan jawatankuasa gitu. Betul. Setakat ni secara individu. Tak adalah ikut sekati kan. Sebab ada yang kita nampak bila buat spesifikasi untuk perkhidmatan mesin photostat tu pun macam buat seorang. Macam saya tak ada background teknikal, saya cakap tak boleh lah buat. Kita pun tak faham apa tu technicality untuk mesin penyalin tu. Betul lah. Saya pun jam juga. Aku nak kena buat perolehan ini kan. Tapi so buat spek, aku nak minta ke mana? Request for proposal lah. Jadi tiba-tiba. Tak ada. So nasihat saya adalah, betul kita pun bila kita tak melaksanakan perkara betul, kita betulkan lah kan. Okay. So apa yang saya, kalau orang perolehan ni, dia perlu berbaik-baik dengan orang perolehan yang lain. Supaya kita boleh tengok contoh-contoh spesifikasi. Spesifikasi dekat agensi tu. Dan kita buat tabah baik. Kan? Kita tanya jugalah kan. Tetapi dia mestilah dilaksanakan secara jawatankuasa, bersidang lah, duduk sama-sama buat. Sebab spesifikasi itu akan dimasukkan ke dalam dokumen sebut harga. Dan berdasarkan spesifikasi itulah jawatankuasa penilaian teknikal akan memberikan markah pemakahan. So penting lah. Lagi lama lah. Lagi kompleks. Betul. Lagi pening boleh saya. Lagi pening betul. Okey, Puan Syirah. Ada soalan lain lagi? Tadi tak habis lagi pasal ni kan, apa nama yang peringkat tu. Peringkat, okey. Jawatankuasa. Dia baru buat jawatankuasa spesifikasi. Selepas itu kita akan masukkan spesifikasi tu dalam dokumen sebuah harga, kita iklan dan kita terima. Bila kita terima, pengiklanan tutup. So selepas itu kita akan jawatankuasa pembuka pula lah yang akan melaksanakan tugas, buka peti dengan cepat lah. Itu ada dia punya tempoh masa apa tutup kan? Pukul 12 1 minit kena buka. Dah kena buka terus. Sebab apa? Kita kena faham. Saya faham bila jabatan-jabatan cakap tak ada masa nak buka dengan segera. Tetapi bila kita buka lambat, kita tak boleh detect siapa pembida yang akan masuk later. Selepas 12 1 minit, maksudnya kalau Cik Taufik jadi JK pembuka lambat 12.30 baru buka, daripada pukul 12.01 sampai 12.30 tu orang boleh masuk lagi dalam peti. Tapi bukan kita dah selagi kita tak tutup. Kita kena keluarkan cepat dokumen tu. Okey, walaupun kita dah tetapkan tempoh masa tu sampai pukul 12, tapi selagi mana kita tak buka, peti tu masih terima lagi lah. Boleh masukkan lagi kan. So dia manipulasi kan. Ya. So kat situ membuka ruang ya. Membuka ruang. Tapi dah kes tak adalah. 12 tu memang kita dah tarik dah box tu. Nampak maksudnya bagus lah. So kita dah laksanakan ikut pada KEO perform kot. Okey, kemudian selepas itu bekalan perkhidmatan ni, kalau dia ada dua lah penilaian, dua jawatankuasa lah. Selepas itu ini yang biasalah, jawatankuasa pembuka. Selepas itu bila jawatankuasa pembuka dah buat coding, dah semak dokumen, checklist semua, so dia akan pergi kepada jawatankuasa teknikal dahululah. So tetapi di peringkat jawatankuasa pembuka juga, bila dah coding contoh 20, dia dah buat checklist tetapi ada 5 tak cukup dokumen tu, so dah sisih. Okey. Ini perkara yang berlaku selalu. Ni waktu pembuka kan? Dah sisih. Sebab dalam perkeliling kita cakap perlu sisihkan, means dia tidak boleh masuk kepada jawatankuasa teknikal yang seterusnya. Okey, so mana kata jawatankuasa pembuka tu bila dia buka dokumen tu, maksudnya dia semak kan, dia buat coding checklist checklist apa semua dan sebagainya. Kalau dia dapati bahawa ada pembida yang tak cukup dokumen macam yang puan sebut tadi tu, ataupun tak ikut kriteria apa dan sebagainya, memang boleh disisihkan. Yang sisih tu sebenarnya jawatankuasa tu ke ataupun urus dia? Pembuka dah cakap report, tulislah sikit report. Kan kita ada checklist kan dalam dokumen sebuah harga tu. So jawatankuasa akan tengok selalu MOF ataupun CIDB. Itu soalan saya. Yang sisihkan untuk tidak pergi ke peringkat seterusnya itu sebenarnya urus dia ke jawatankuasa tu? Urus dia. Urus dia. Kita maklumkan, kita terima 20, buatlah sedikit laporan. Kita dapati 5 tidak mengemukakan apa, nanti urus dia akan tahu sebelum masuk ke jawatankuasa penilaian teknikal, urus dia akan uruskan dokumen tersebut. So kalau daripada 20 dia bagi 15 sajalah kepada penilaian teknikal. Macam tu. Baik. Okey, faham, understood. Okay, saya dah tahu apa nak buat lepas ni. Okey, saya terus dengan teknikal, masuk ke teknikal. Jangan gaduh-gaduh sebenarnya. Okey, teknikal. Lepas tu kemudian kita masuk ke jawatankuasa teknikal. Selepas jawatankuasa teknikal tu, so dia akan buatlah penilaian teknikal. Lagi satu semalam ada orang tanya lah, jawatankuasa teknikal tak boleh nampak nama syarikat.
Itu yang nampak. Sebab saya pun baru bagi ceramah semalam kemarin. Macam mana dia nak kena tutup? So masa pembuka tu kena sebenarnya apa, paling basic adalah sebenarnya setiap dokumen dokumen yang terima pembida tu perlu diseparatekan dokumen teknikal dan dokumen kewangan. Tapi saya perasan dia kadang-kadang dia sekadikan. Salah lah, sisih lah. Kalau macam tu boleh sisih lah. Macam dalam iklan tu kita dah maklumkan. Berlakri. Dua sampul. Betul. Tapi kadang-kadang tak apa, Jais ada boleh tanya jiran sebelah. Jais memang selalu buat. Bila saya pun pernah duduk dekat ketiga-tiga jawatan kuasa tu kan, bila duduk kat pembuka ni saya cari juga mana tu ini dan sebagainya kan. Dia sekalikan. Itu boleh disqualified terus lah. Sepatutnya memang tak boleh lah. Disertakan. Sebab nanti macam saya jawatan kuasa pilihan harga, saya tak nampak pun dokumen teknikal. So basically dia memang dah cakap dah, jawatan kuasa pilihan teknikal tak boleh nampak nama syarikat. So tadi pun saya ada tanyalah, habis tu macam mana nak bagi cut off? Bagi cut off sajalah, sebab cut off tu yang diberikan kepada pilihan teknikal tu kan tak ada nama. So basically jawatan kuasa pilihan teknikal tu dia akan nilai ikut jadual cut off lah. Tak perlu letak nama syarikat. Itu. Baik. Yalah, pasti kena belik dokumen juga kan. Teknikal saja. Dokumen teknikal sajalah kan. Tapi dalam tu pun kadang-kadang terselit juga nama syarikat. Sepatutnya tak lah. Yalah, Prof. Mungkin urus dia sebelum nak masuk teknikal tu perlu pastikan lah. Macam tu. Maknanya dalam, kalau ikutkan kita ada satu senarai yang untuk jawatan kuasa pembuka. Kan ada nombor berapa dan tepi tu nombor apa, nama syarikat. Jangan bagilah, tak perlu bagilah. Bagi cut off saja. Dengan tu tuan. Sebab saya baru dapat ni WhatsApp pagi tadi. Sebab baru bagi talk kan. So dia tanya. Saya risau apa tau. Saya risau. Bukanlah risau, concern. Tapi macam mana nak kata, kadang-kadang yang masuk tu pun kadang-kadang tak banyak. Bila pula yang masuk tu semua buat hal begitu, set bulan buka balik. Betul. Member jam. Betul. Sebab tadi pun dalam mesyuarat tender pun baru daripada Jais ICT, contoh ICT. Dia pun nyatakan lah kadang-kadang player yang masuk tu tak banyak. Saya pun tak pasti. Mungkin syarikat-syarikat ni kita tak tahu kan. Mungkin dia memang dah mungkin syarikat ni dia akan ambil yang SUK mungkin nilainya lebih besar. Mungkin dia JAKES nilainya kecil, certain syarikat. So kadang-kadang bila kita buat naziran pun kita akan nampak syarikat pattern tersebut. Macam itulah. Tapi tak tahu nak kata. Kita boleh advise, tetapi yang dalam tu adalah due diligence daripada pentadbiran sendirilah. Due diligence. Selepas itu lepas jawatan kuasa teknikal dah buat, penilaian harga lah, yang lulus penilaian teknikal sahaja yang akan pergi kepada jawatan kuasa harga. So harga dapat sikit lah selalunya. Dulu zaman saya nilai semua. Saya pun rupanya sekarang MOF dia dah letak lah pembida yang lulus penilaian teknikal sahaja yang akan nilai di peringkat harga. Okey, nampak macam biasa dengar tau. Tapi ni macam saya macam ni macam benda baru. Kenapa saya tak ingat sebelum ni pernah disebut. Saya tak tahu lah. Mungkin saya tak banyak saya banyak tengok TikTok kat waktu khusus kan. Tu yang tak, kadang-kadang sebab saya pun dulu tak buat perolehan. Bila dilantik sebagai jawatan kuasa pun kita tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang kita akan ikut. Tetapi sebenarnya bila kita tahu, kita tendensi untuk urus dia bukan kena buat macam ni ke? Dalam masa sama urus dia sepatutnya kena educate lah. Adik jawatan kuasa bolehlah request ke minta ke apa-apa daripada urus dia tu, mana kata, atau boleh bahasa kasar lain kan. Boleh tak adik jawatan kuasa tu agree, kenapa buat borang gini, sepatutnya borang ni kena ada gini-gini. Tapi sebenarnya kan tadi itu macam spek tu. Tu macam Puan Syirah macam dah sebut tadi kan. Segala borang ke apa dan sebagainya akan disediakan oleh jawatan kuasa spesifikasi. Tu semua yang detail-detail. Kita hanya nilai. Tak perlu argue pun borang tu. Tak perlu argue. Okey. Bolehlah bagi penambahbaikan, tetapi tugas jawatan kuasa penilaian ni adalah tugasnya hanya menilai dengan saja. dokumen yang diberikan.
Dia yang kalau ni betul, betul. Contohlah andai kata contoh. Boleh? Member tu dah 20 tahun buat perolehan kan. Bila dia tengok ni form ni macam tak lengkap kan. Boleh tak dia minta untuk ubah form tu? Ataupun kalau dia tak ubah, dia tak nak buat. Macam tu. Form untuk penilaian. Penilaian teknikal contoh. Form untuk penilaian teknikal. Okey. Sebenarnya cadangan benda yang kurang. Cadangan penambahbaikan tu boleh dikemukakan kepada Urusti lah. Urusti. EO lah. Mungkin dan next lah. Yelah kan next, kalau macam contoh bila dah habis buat penilaian tu kan hujung tu ada form yang kita kena isi berapa banyak pembina yang dipilih apa dan sebagainya. Hujung sekali tu kan ada lulus, gagal atau muka semula apa dan sebagainya gitu kan. Kat situ dia boleh. Itu format laporan. Laporan betul. Format laporan tu sentiasa boleh berubah pun. Maksudnya boleh je kalau kita ubah. Tapi yang tu yang form teknikal ni, form yang disediakan oleh spek ni. Itu dia dah buat. Bila dia dah masuk kita kena tak boleh buat apa. Ya, betul. So bahagian perolehan tu dia perlu tahulah. Contoh macam ada beberapa teguran di peringkat lembaga perolehan negeri tu adalah bila selalunya ICT lah. Dia cakap dia tak setuju. Macam pegawai kewangan ni dia tak setuju spesifikasi ICT tu adalah ya atau tidak. Dia maksudnya dia mestilah bagi tahu apa yang pembida boleh tawarkan. Instead of perkataan spek tu ya atau tidak. Dia macam tu. Betul. So spek tu that's why bila kita buat secara jawatankuasa kita ambil so kita boleh improve lah spesifikasi sedia ada kita. Okay. Alright. Okay, so ada request tadi daripada EO. EO nak rehat 5 minit ke? Bagi yang mana kat rumah tu rehat dulu. Bagi fresh minda. Kita yang duduk kat rumah tu boleh baring weh. Sebab ada soalan tajuk kita sebelum tu sambil mikir. Ada soalan daripada Syami. Jika nama syarikat di blanko, macam mana nak tahu SST tu syarikat tu yang punya? Di lampiran pengalaman syarikat. Jika nama syarikat di blanko, macam mana nama syarikat tu di lampiran pengalaman syarikat? Maksudnya apa? Maksudnya masa penilaian ke? Penilaian teknikal lah kan. Ni yang kita tak boleh tahu nama syarikat kan. Biasa penilaian teknikal ni kan. Belum tu. Sebab dia cakap pengalaman syarikat. So pengalaman syarikat selalu dilihat di peringkat penilaian teknikal rasanya. Betul lah teknikal. Penilaian. Okey. Penilaian teknikal. Penilaian teknikal. Okey. Di blanko tu kat mana sebenarnya? Dekat SST? Mana tu? Setuju Lampiran pengalaman. Dia ada lampiran pengalaman syarikat. Maksudnya di blanko tu yang ditulis bertangan tu ke? Ataupun dia kepilkan SST sebagai bukti? Dekat atas SST memang ada nama syarikat yang ditawarkan kan? Di blanko tu apa? Dekat nama format. Syarikat dia kot. Dia sebab ada format yang syarikat dia letak tulis tangan je. Tak, saya rasa macam ni kot. Syami mungkin macam ni kot. Syami nak tanya. Kalau macam di peringkat jawatankuasa teknikal tak boleh tahu nama syarikat, tak boleh nampak nama syarikat, dekat lampiran pengalaman syarikat ada SST. SST. Dekat SST tu ada nama syarikat yang ditawarkan. Kalau nama syarikat tersebut di blanko ditutup, mungkin dia nak kata betul ke SST ni syarikat ni punya gitu ke nak kata gitu. Ke macam mana? Betul kot lah dia ambil syarikat lain punya, dia main ambil letak je ke macam mana? Betul lah tu. Saya faham tu lah. Bagi saya penilaian teknikal ni ataupun penilaian kewangan, kalau ada catatan-catatan valid je nak letak dalam laporan. Namun begitu, kita memastikan dokumen lain semua cuma untuk contoh pembida 1/10 ni kita dapati dia blanko ataupun sebenarnya kalau ada jabatan-jabatan lain dia nak tahu dia akan buat pengesahan sendiri. Betul ke syarikat ni dilantik untuk tu mungkin. Tapi tu macam mana kalau di peringkat kita boleh buat catatan sahaja. Dia bagi pun salinan betul, dia tak ada bagi original. Dah yelah memanglah foto state kan. Lepas tu blanko pula kan. Tak tahu nama syarikat ni memang. Itu, sebab dia melibatkan pemarkahan kan. Ya betul. Sebab kalau macam contoh lah kan, betul lah juga adalah asas yang kenapa Syami tajam tu kan. Mungkin ada jawatankuasa penilaian teknikal yang bertanya kan. Dia tanya ni betul ke company ni punya, sebab saya tak tahulah SST ni memang kepada company ni ke, sebab ditutup nama company kan. Macam tu. So bolehlah jawatankuasa penilaian teknikal tersebut tanya Urusti. Kalau tak boleh terima, kita kosongkan je. Tolak. Yes, dia senang kalau je. Macam tu letak dekat jawatankuasa kewangan lah, penilaian lah kot. Yang tadi teknikal maksudnya technical. kita tak kira, maksudnya jawatankuasa penilaian teknikal kan pengerusi boleh cakap tak payah kira pengalaman tu sebab dia tak letakkan nama company. Sebab tak nampak nama company apa dan sebagainya. Mungkin sepatutnya kenapa blanko tu lah pelik. Sebab tak tolak lah.
Sebab tak boleh tengok company kan, nama company. Kan tadi pembuka. pun sebut. Ini tak, yang saya sebut tu adalah syarikat yang masuk tender tu, sebut harga tu. Yang ini pengalaman. Pengalaman tu lampiran pengalaman. Maksudnya kita nak buat pilihan teknikal, kita syarikat ni pernah buat kerja-kerja dekat mana kan? Ini yang saya faham. Betul. Tadi di peringkat jawatan kuasa teknikal, ahli jawatan kuasa tu tak boleh tengok, tak boleh tahu. Itu yang pembida daripada jawatan kuasa pembuka tu. Yang 10 nama tu tak boleh masuk. Tak boleh, maksudnya jawatan kuasa lain. Dalam yang saya bila kita buka, bila kita buat sebagai pembuka, kita ada buat senarai tu tuan. Okay. So selalunya dalam senarai tu ada coding 1 sampai 10 contoh. Tapi kat tepi tu ada senarai nama syarikat. Yang nama syarikat tu yang kalau boleh harga, tempoh siap. Nama tu yang kita pilihan teknikal tu hanya coding sahaja. Dekat senarai tu je lah. Tapi dokumen lampiran pengalaman tu tak di-show nak blanko. Nama dekat dokumen tu boleh lah. Boleh. Nama syarikat. Saya salah faham sudah. Sebab sefaham saya, pengalaman syarikat tu dia nak menunjukkan dia ada pengalaman buat sekian-sekian perolehan tu. Jika bersesuaian dengan perolehan sedia ada tu, dia akan markah lebih. Markah. Maksudnya dia dapat markah. So mana Yeah. kata kat situ jawatan kuasa teknikal tu, dokumen yang masuk ke jawatan kuasa teknikal tu sama je macam kewangan kan, ataupun dia tak boleh tengok yang kewangan punya kan. Sebab teknikal tu dia kena separate. tengok teknikal saja. Dan yang dalam dokumen dalam jawatan kuasa teknikal tu ataupun dokumen teknikal tu boleh lah dalam tak perlu blanko lah nama syarikat tu. Sebab dia macam kita curious lah kenapa dia blanko, dia tak nak bagi tahu ke, ataupun dia sebenarnya orang lain lah lantik, dia guna SST orang lain. Yang saya faham tadi, dia tak boleh tahu langsung, dan dalam dokumen tu tak boleh ada nama syarikat. Kalau tak ada nama syarikat, yalah macam mana nak tahu company ni punya. Kan. Okay. Tapi itulah mungkin ada kot dokumen yang memang di blanko tu. Kalau dah blanko macam tu kira rosak lah kot. Rosak lah. Kita tak ambil kira lah. Kira benda sebagainya lah kan. Dia boleh lah kira, tapi markah kurang lah. Sebab kita tak nak pastikan benda tu daripada pembida nombor sekian-sekian gitu kiranya lah kan. Pengalaman tu tak valid lah, sebab dia tak bagi tahu kita dengan jelas. Okay, faham. Baru faham. Nak tanya lagi satu point. Macam tadi point kata, kalau contoh sebab mana kan kita kena wujudkan jawatan kuasa spek. So dari segi macam kaki tangan untuk yang bila pengerusi dengan ahli ni, pengerusi ni perlu grade 9 ke atas lah. So dalam di JAKIS sendiri ni, kita ada kekangan dari segi kaki tangan untuk dapatkan untuk pengerusi. So pandangan puan macam mana, apa yang perlu kami buat? Sebenarnya ikutkan pengerusi ke? Pengerusi dia hanya cakap PNP. So kalau ahli tu tak ada dalam, maksudnya PNP, ahli-ahli tak cakap PNP, tetapi jika tiada kepakaran dalaman boleh lantik jabatan luar. Pengerusi tu lah. Ke ahlinya. Pengerusi tu dia tak cakap pengerusi, so boleh lah maksudnya. Maksudnya boleh kita gunakan lah. Maksudnya boleh lah lantik daripada sama ada pengerusi ke ataupun ahli-ahli tu daripada agensi luar pun boleh jugalah yang ada pengalaman kepakaran. Boleh Boleh. Lantik luar lah. Berbayar kan allowance kan. Setakat ni lembaga perolehan pun tak ada bayar. Tak ada bayar. Fisabilillah. Kita bagi makan lah, kita bagi makan. Contoh lah kan, kita nak buat apa yang macam agak complicated sikit lah kan. Potong pokok ke? Tak, yang ada kat JAIS, tapi kita tak ada kepakaran tu. Contoh JAIS ada pengalaman. Contoh JAIS ada pengalaman, kita tak ada kan. Bila kita nanti JAIS tu, maksudnya dia datang tu, kita bagi makan je lah. Bagi makan lah, betul. Kalau contoh dia request, kita boleh datang tapi kena ada allowance sikit. Macam mana tu? Yang itu tak pernah dibuat ke? Ada soalan tu sampai tak? Takluk kepada ketua jabatan lah. Macam mana nak bagi allowance tu? Kat mana nak ditala ke? Okay, tapi cara kewangan pun tak ada pun. Tak ada. Tapi yang kita nak cakap, lembaga perolehan negeri pun memang tak ada allowance. Kecuali kalau kita pergi badan berkanun, mungkin dia bagi kita allowance. Badan berkanun. Anak-anak syarikat. Okay, faham. Sebab dia punya proses kewangan tak serumit macam government ni kan. Ya, betul. Okay, alright. Okay, lagi soalan apa lagi? Kena rehat kejap.
kita bagi dah semua 3.30 ni. rehat dulu Kita lah, sampai 4.30 sejam. Oh, nak rehat juga. Bagilah masing-masing. Bagi rehat sekejap. Berat lah masing-masing. Berat Okey lah. Kalau gitu kita break sekejap. Kita break sekejap 5 minit je. 5 minit kan. 5 minit je untuk kita refresh sekejap. Pukul 8 Syirah ataupun EOS ni nak tarik nafas kat luar ke. Kan? Kita jumpa balik pada jam 3.40 petang. InsyaAllah kita akan terus sampai 4.30 nanti. Kita ada sejam lebih kurang lah. Alright. Okay.